Nak cari puyuh. Nak cari puyuh. Wih. Oh, ada big kan? Oh, dia tarik dah. Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos. I forgot. Somewhere it must be written. I just lost my access to the map. Somewhere love had bidden. I chased the apple. Assalamualaikum, selamat petang-petang geng. Okey geng, petang ni satu lagi lubuk puyuh aku cuba selongkar geng. Dah lama dah tak datang sini, aku cuba selongkar dekat sini. Kalau ada ikan dia bagi kerjasama, nanti hari Sabtu, hari Ahad aku boleh datang dekat sini geng. Okey, kita tengok petang ni geng. Harap-harap ada manis-manis petang ni geng. Okey, teruskan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Nak cari puyuh. Nak cari puyuh. Wih. Rengga. Alright geng, untuk petang ni aku pakai rod ni keras sikit kan. Kalau aku pakai rod Red Fork tu dia lembut. Itu tu khas untuk main ikan sepat geng. Aku pakai rod ni geng, Go-To-Ray High Performance Gold Light 7.2 meter geng. Tapi rod ni dah patah hujung dia. Jadi dia tak dapat lah panjang 7.2 meter geng. Jadi apa hal dengan set ni, harap-harap ada manis-manis hari ni geng. Okey. Okey geng, tengok cara main dekat kapit hijau ni geng macam mana. Okey. Letak macam ni. Ini hujung rod ni geng, kena kocak dulu air dekat air dia ni. Buat lubang sini sikit. Okey. Kemudian umpan yang letak sini. Bagi dia tenggelam ni. Tak situ geng. Dia tenggelam tu. Ada ambil geng. Dia tarik dah. Dia tarik geng, dia tarik. Besarnya geng puyuh tu. Ya Allah. Besarnya puyuh. Geng. Alhamdulillah, letak naik kasar ni. Waduh. Mantap ah. Alhamdulillah geng, strike pertama. Besar. Letak lagi geng, letak lagi sini. Pipok ni punya lah banyak kerengga. Letak lagi geng. Bismillahirrahmanirrahim. Besar. Ni depan ni ada men.
Ada geng, ada. Dia tarik geng. Ada. Dia baru cium ke mak Ada tu. Slownya dia makan. Okey. Dia tarik kan, dia tarik. Dia tarik je, orang tenggelam lah terus. Slow lah. Jadilah. Dia makan. Dia makan slow-slow. Ini lah. Dia tenggelam. Telan habis. Dia makan slow sangat. Alhamdulillah. Strike yang kedua geng. Dia duduk sini lah geng. Jadi tak payah nak turun. Biar dia kat situ. Ambil. Alah, rakus ni aku, Sintak. Aduh. Rakus ni aku sembat, geng. Apa? Letak sekali lagi kat situ. Dia main kat sana tu. Jauh tak sampai rod aku ni. Letak sini. Jatuh tadi terus dia ambil je. Okey. Okey, geng. Ada sentuh. Ada cium. Ada cium tu. Dia bergerak pelampung. Hilang. Alhamdulillah besar game. Besar ni. Puyuh besar. Alhamdulillah. Kuning puyuh dia, geng. Kuning. Mantap. Ekor yang ketiga. Aduh. 3 ekor. Ada 3 ekor. Tak lagi, geng. Tak tenggelam. Tak tenggelam ni. Ada ambil. Ada besi. Dia dah main dekat pelampung, tak nak dia ambil. Okey. Ada, geng, ada. Dia tarik. Aduh, lepas. Kasar tu, geng.
Salah kalau lepas saja ni. Oi, sayang betul lepas. Kasar tu saiz tadi tu. Hoi. Letak lagi geng, cuba lagi. Letak lagi dekat tempat tadi tu. Inilah paling jauh jangkauan yang aku boleh dapat guna rod ni. Jangkauan paling jauh. Tak situ. Dah dekat pukul 6.30 dah geng. Baru 3 ekor naik. Bising sikit geng sini. Sebab laluan kapal terbang landing. Ni aku duduk betul-betul dekat bawah dia punya line. Jadi dia dalam lebih kurang 10 minit. 10 minit sebiji. 10 minit sebiji dah lalu. Geram pula aku sana. Kalau aku bawa rod 10 meter tu, baru dia tahu. Aduh, lepas. Ayah. Dah 2 kali kan lepas. Okey geng, cukup sampai di sini dulu geng untuk siri petang ni geng. Sesi petang ni test lubuk baru geng. Jadi tempat ni memang banyak ikan puyuh, tapi rod aku tak panjat, tak sampai geng. Jauh dia main. Minta-minta esok aku akan turun lagi. Aku repeat tempat ni geng. Harap-harap dia nak main dekat sikit. Punya jauh aku rasa. Jauh-jauh. Memang jauh. Kalau aku duduk dekat seberang kalau aku duduk dekat seberang parit tu mungkin sampai. Tapi semak sama tu belah sana. Jadi esok aku nak repeat. Plan aku nak bawa 2 rod. Sebab dia lambat sikit makan. Jadi 2 rod. 1 rod tu pasti panjang. Aku nak bawa yang 10 meter aku punya tu. Tengok macam mana. Okey. Yang mana baru singgah channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Okay.